Apa lagi nak tunggu kan? Okay. So sekarang ni motor ni pun dah hidup. Kita tinggal nak check lampu-lampu dia. Lampu depan, lampu belakang, lampu brake, signal depan, belakang, kiri, kanan semua. Lepas tu kita kena hantar pergi JPJ untuk inspection. Aku ni jenis yang motor mesti ada road tag, mesti ada insurans dia. Baru kita jalan konten. Itu baru betul. So sekarang ni kita check dulu semua ni. Ngam, pergi JPJ, kita inspection. Baru kita buka semua ni. Up spec apa semua okey. On dia lampu depan. Ada tak? Tak ada. LED why? Lampu depan tak ada. Kena sini. Okey. Sebelah sini. Lah jiput. Belakang. Kita tengok. Okey ada. Sebelah mana? Okey ada. Lampu brake. Ada ke tak ada ni? Sekarang motor ni bateri dia pun nak out dah ni. Bateri dia pakai 6 volt je. Tayar kita kena tukar dulu semua depan belakang dengan tube sekali. Sebab ni kau tengok. Dah bocor dah ni. Ni dah koyak dah apa semua tube ni. Sekarang ni Tio tinggal nak setting-setting sikit. Pasang balik kotak angin apa semua. Timing dah ngam. Padu lah tu. Jom ni, pergi Taipan terus. Pergi Taipan Senawang terus. Kita starting terus. Buat rompong tak payah pakai kepuk Jom.